Angah. Angah betul ke nak serah Ayu dengan polis, ha? Angah tak kesian ke dekat Ayu? Tak boleh, Long. Tak kiralah Ayu itu adik kita ke siapa. Kita tak boleh nak sorok dia. Kalau betul-betul Alung sayangkan Ayu, kita serahkan dia dekat polis. Bagi dia bertaubat, Long. Angah. Dia tu, okey, bukan kerja-kerja biasa tau. Bakal menantu awak tu. Ish, korang confirm dah ke? Ya. Eddie! Eddie! Okey, dekat depan bilik I ada satu kotak. No, ada dua kotak. So, tolong ambilkan dekat atas, bawa turun bawah. Okey? Okey? Alright. Nak berdiri atas ke? Ya. You malu ke? Tak payah nak malu lah. Pergi naik je ambil. Benda hantu dengan cepat kan? Saya dah agak dah. Awak, kita akan cari penderma. Okey? Awak jangan risau. Saya dah bersedia nak dermakan hati saya pada awak. Cuma hati saya ni tak sesuai untuk awak. Tapi tak apa, nanti saya akan bincang dengan adik-adik awak. Jangan susahkan adik-adik saya. Kami boleh tak kalau saya tak buat operasi ni, boleh kan? Awak, kalau tak buat kita orang risau, penyakit awak ni takkan sembuh. Jadi jalan yang terbaik sekarang ni kita kena cari penderma. Ya? Saya takkan tinggalkan awak. Saya akan pastikan setiap masa saya, setiap saat saya akan ada dengan awak. Tak payahlah. Saya boleh jaga diri sendiri. Angah pun boleh tolong jaga saya. Saya boleh. Saya nak jaga awak. Saya nak jadi juru cinta awak. Saya nak jadi juru sayang awak. Saya nak jadi suami awak. Kamil, awak boleh tunggu saya ke? Kenapa saya kena tunggu pula? Kita boleh menikah bila-bila masa je. Sekarang ini saya nak dengar jawapan ya je daripada awak. Awak saya serius tau. Saya dah bagi tahu parents saya pasal benda ni. Kamil, awak ni nak jadi duda balik ke? Abang. Di sana dah bawa ubat dah ni. Abang nak makan ubat dulu ke abang nak basuh luka? Berapa hari dah abang demam? Dah 2 minggu dah abang. Abang, budak-budak farmasi cakap kalau luka abang tak sembuh lagi, abang kena pergi hospital. Luka abang dah ada kuman. Biarlah Izan abang mati kat sini. Abang tak nak mati kat tangan Dino. Abang tak nak call adik-beradik abang ke? Iyalah. Tak payah, jangan. Duit kita ada berapa lagi? Kita ada dalam 30,000. Tapi belanja kita je dah sampai 10,000. Makan minum, basuh baju, ubat-ubat abang ni. Izan rasa kita kena cari jugalah rumah sewa. Izan, kita tak boleh pergi mana-mana. Kita tak selamat. Silat-silat Dino boleh jumpa kita kat hotel ni. Dah lah abang. Abang makan ubat dulu Kenapa? Alung dengan abang nak sangat kalau ayah itu ada masa sandingan kita orang. Barulah rasa keluarga ni sempurna. Ya, betul lah apa abang kata. Adik rindu abang Ayu. Ada rasa dah sampai waktu untuk kita